Saya dah balik. Apa ni? Dah tengah malam tau. Tadi kau ajak saya keluar. Aduh. Nah, Tapi saya memang cuba dah balik. Tapi dia tu degil sangat. Saya terpaksa keluar. tak payah nak reka-reka cerita lah. Mana adalah. Kemaskan baju abang elok-elok ya. Asyik saya je kena kemaskan. Jangan risau. Pandailah saya uruskan nanti ya. Cakap aja tahu, tapi abang ni mana pernah nak kemas baju sendiri. Kalau abang tak kemaskan betul-betul lepas ni, kena denda 1,000 yen tau. Baik. Sejuknya. Aduh. Saya tertidur kat sini rupanya. Oh, ya. Sebelum saya bangun tidur, baik saya masukkan baju ke dalam mesin basuh. Selamat pagi. Abang tertidur kat sini ke? Ya, saya tertidur kat sini, mengantuk sangat semalam kan. Kalau tidur dengan baju macam tu, nanti demam lah. Tak apalah. Abang ni... Hai, mana stokir sebelah lagi ni? Alamak. Hai, tak adalah dekat sini. Dalam sini pun tak ada juga. Dekat sini pun tak ada. Apa abang buat tu? Aduh. Tak, saya nak tengok tempat yang jarang dilihat pun awak bersihkan betul-betul. Macam ni lah saya seorang isteri yang baik. Apa abang cakap ni? Baik abang pakai baju cepat. Nanti Sinchan ikut abang pula nanti. Siapa pula pakcik ni? Takkan kamu tak jumpa Papa sehari pun dah terus tak ingat saya apa Papa ni? Dah. Pergi basuh muka dan gosok gigi cepat. Mama asyik suruh buat benda sama je setiap hari. Mama ni tak ada kerja lain ke? Tak adalah. Abang, tolong ya. Saya? Perisa sup. Tak, perisa telur ikan. Hari ni nak gosok gigi dan perisa apa pula ya? Mana pula perginya? Stokir saya sebelah lagi tu. Gosok. Kumur. Ludah. Sinchan, gosok gigi betul-betul. Baik. Mungkin saya tak ingat dah basuh malam tadi. Mesti stokir tu ada dalam mesin basuh ni. Tak juga. Ingat balik. Malam semalam masa saya masuk ke rumah, mungkin dah tertengah sekali dengan kasut saya. Dalam kasut. Tak ada. Bukan sini ke? Lepas tanggal kasut, saya masuk ke ruang tamu. Saya rasa macam nak minum air lah. Dekat dapur ke? Sinchan, jangan asyik curi makan lah. Wah, hebatnya Mama gunakan penyepit ni. Jangan-jangan Mama ni pakai penyepit ke? Mama bukannya suri rumah biasa tau. Mulai sekarang saya panggil Mama dengan gelaran pakai penyepit misai. Boleh tak? Gelaran apa tu? Di bawah meja pun tak ada. Habis tu di mana? Peti ais. Apa abang buat tu? Tak ada apa. Tekak saya tiba-tiba jauh. Suara abang pun dah lain. Nah, Terima kasih. kenapa ni? Saya nak ambil ais lah. Jangan-jangan ada dalam ni. Ais! Ambil ais! Ya. Saya kemaskan betul-betul lah ni. Saya memang tak nak fikir sampai macam tu sekali. Tapi tak mustahil saya buat apa-apa saja bila dah macam tu. Abang ni, kenapa termenung aja masa saya tengah sibuk-sibuk ni? Tak ada. Nasib baik. Mana dia ni? Mana stokin saya? Papa. Kakak baca berita cuaca tu cantik kan? Mana?
Tak boleh. Saya tak patut fikir macam ni sekarang. Papa, kenapa Oh. ni? Muka Papa nampak suam lah. Salah tu yang betulnya nampak suram lah. Ya, sama je lah tu. Tak sama langsung lah. Bila air. Oh ya, bil air. Saya dulu. Hai, apa ni? Saya ada di dalam. Papa tahulah. Senchan, dekat dalam tu ada stokin Papa tak? Ada tak stokin dalam tu? Stokin warna putih. Tengoklah kejap. Adalah. Hah, betul ke? Apa benda ni? Stokin Asian Kamen dalam set berhad di rumah selepas penat bertaruh dengan raksasa. Apalah. Kenapa ni? Dah siap nak pergi kerja ke bang? Tak cukup masa nak makan nanti tau. Baik, sekejap ya. Macam mana ni? Kalau saya cakap terus terang nanti saya kena bayar denda. Tapi kan, kalau saya teruskan juga mencari tak ada jaminan yang saya akan jumpa stokis sebelum pergi kerja. Ambil cutilah. Tak boleh. Gaji saya kena potong nanti kalau macam tu. Apa benda yang saya fikirkan ni? Abang, Ada apa? ada yang tak kena ke? Tak ada apa-apa lah. Ya ke? Kalau saya pergi kerja tanpa cakap apa-apa nanti, kami saya pula terjumpa stokin tu. Tak, mesti dijumpa. Kalau macam tu... Ni apa ni? Serangan berkembang, denda dan kemarahan misai. Jadi tinggal satu cara aja lagi. Maafkan saya. Di rumah kita ni, Papa yang banyak kali asyik minta maaf lah. Jalan baik-baik ya bang. Nasib baiklah semuanya berakhir dengan kehilangan 1,000 yen aja. Tapi peliklah, kemana pula perginya stokis saya tu? Busuknya.